Seriously, lawa gila babe. Memang berbaloi lah hebat ni. Lagi hebat Transformer yang cantik, TF08. Ada Optimus Prime dan juga Transformer. Hebat yang license daripada Hasbro ni kita dah ada banyak dah. Kualiti memang padu gila dan jom kita tengok dua lagi TF08. Okey, untuk yang ni dia tulis Transformer je dan hebat dia jenis yang tak ada getah. Touch sensor dia ada kat sini dan lubang mic dia ada dekat bahagian sini. Untuk hebat ni dia bagi satu USB kabel dan satu tali untuk attach kat casing. Alright guys, ni pula Optimus Prime. Korang tengok tu, uish, design dia cantik gila guys. Hebat dia pun menarik gila Ada logo Transformer kat situ. Dia pakai Type-C, bateri dia boleh tahan selama 4 ke 5 jam guys. Dan belakang korang tengok lah tu, logo Transformer. Dia beza antara putih dan juga biru. Dan untuk Optimus Prime, tali dia ni warna biru. So, jom kita test. Full volume untuk model ni, uish, memang sedap juga. Sama macam hebat Transformer yang lain. Dan satu benda yang aku jumpa yang berbeza daripada hebat Transformer yang lain iaitu tak ada gaming mode. Dan untuk mic test, korang boleh tengok graf dia dekat sini, not bad. Jom kita dengar. Sekarang kita sedang test Transformer hebat. Hebat dia sensitif, kuat dan tak ada bunyi noise. Memang cantik, memang lawa. Check out dekat beg kuning di bawah.